Hai, apa khabar semua? Diharap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat. Pada hari ini, kita akan menyambung bahagian yang kedua, iaitu fasa bulan. Kita juga akan mempelajari mengenai perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan fasa bulan dalam satu edaran lengkap mengikut takwim Qamari. Mengapakah kita melihat bentuk-bentuk bulan yang berbeza pada waktu malam? Hal ini kerana peredaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan bentuk-bentuk bulan kelihatan berubah. Kita akan melihat dari bumi bahagian pada bulan yang disinari oleh cahaya matahari. Bentuk-bentuk bulan yang berbeza ini dikenali sebagai fasa bulan. Lihat rajah ini. Semasa bulan beredar mengelilingi bumi, kedudukan bulan berubah dengan masa. Peredaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan fasa bulan berikut berlaku. Terdapat 8 fasa bulan yang terjadi apabila bulan mengelilingi bumi. Mari kita kenali 8 fasa-fasa bulan berikut. Yang pertama ialah anak bulan. Dalam fasa ini, bahagian bulan yang gelap menghadap bumi. Yang kedua, bulan sabit. Sebahagian kecil permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Yang ketiga ialah bulan separa. Separuh bahagian permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Seterusnya, bulan hampir purnama. Sebahagian besar permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Fasa kelima ialah bulan purnama. Pada fasa ini, keseluruhan bahagian permukaan bulan yang disinari cahaya matahari menghadap bumi. Ia kelihatan bercahaya penuh jika dilihat dari bumi. Keenam, bulan hampir purnama. Ketujuh, bulan separa. Dan fasa terakhir, bulan sabit. Ia adalah tanda bahawa fasa bulan yang baru akan bermula selepasnya. Ketiga-tiga fasa bulan ini sama seperti sebelum bulan purnama, tetapi arah atau bahagian yang disinari cahaya matahari adalah berbeza. Fasa bulan ini akan berulang semula setelah lengkap satu peredaran. Berikut adalah rajah fasa bulan dalam bentuk yang lebih mudah. Sila baca dan sebutkan. Sekiranya bulan mengeluarkan cahayanya sendiri, adakah fasa bulan akan berlaku? Jawapannya adalah tidak. Sekiranya bulan mengeluarkan cahayanya sendiri, bulan akan sentiasa bercahaya penuh dan fasa bulan tidak akan berlaku. Ini kerana fasa bulan bergantung pada jumlah cahaya matahari yang menyinari bulan ketika bulan beredar mengelilingi bumi. Pernahkah kamu mendengar tentang takwim Qamari? Takwim dari bahasa Arab yang bermaksud kalender, manakala Qamari pula ialah bulan. Takwim ini ditentukan berdasarkan perubahan fasa bulan. Takwim Qamari juga dikenali sebagai takwim hijrah. Hari pertama setiap bulan Qamari ditandakan setelah anak bulan jelas kelihatan. Ini adalah tarikh Qamari dan bulan yang kelihatan pada malam itu. Bulan purnama sentiasa muncul pada hari ke-15 setiap bulan Qamari. Selepas bulan purnama, fasa bulan seterusnya akan kelihatan pada tarikh-tarikh ini. Hari pertama bulan seterusnya ditandakan setelah anak bulan kelihatan lagi. Dalam kalender Masihi yang kita gunakan sekarang, turut diletakkan tarikh Qamari. Kita boleh juga merujuk tarikh Qamari dalam kalender tersebut sebagai rujukan. Mari kita lihat contoh tarikh ini.
Tarikh bagi kalender Masihi ialah 1 September 2021. Manakala, mengikut takwim Qamari atau takwim Hijrah, ia bersamaan dengan 24 Muharram 1443 Hijrah. Takwim Qamari juga digunakan untuk menentukan hari kebesaran umat Islam. Sebagai contoh, Hari Raya Aidilfitri yang jatuh pada 1 Syawal. Apabila anak bulan muncul pada 1 Syawal, seluruh umat Islam di dunia akan meraihkan Hari Raya Aidilfitri. Diharap penerangan ini membantu kamu memahami mengenai fasa-fasa bulan dan takwim Qamari. Berjumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum.